Okey, ni Angah nak tunjuk cara pembelian dekat sikit lagi. Bila orang beli lagi, satu pembelian satu nama. Bila orang beli dalam ni mudah. Tu Angah kata syarat dia beli dalam online saja. Kalau orang biasa duk beli tu, mari beli kedai Angah. Boleh beli tak ada masalah, tapi tak berpeluang lah join CB. Sebab kita akan ambil dalam WB lagi nombor tracking untuk pemenang. Tak kita cabut dalam live lagi. Setiap pembeli awak mu Angah akan pering dua. Contoh dekat kat. Ni kita akan bubble lah. Balut bubble ni kita masuk dalam ni. Yang Angah tunjuk contoh pada tu kita buka, kita tutup terus Kita tutup terus. Okey. Ni kita cabut, kita buka, kita tepek terus sini lagi ni. Hak Angah pering dua tadi, kita akan gulung. Ni. Nak cerita ni dekat sikit lagi. Kita gulung. Kita buka ni, dua dalam ni. Satu pembelian, satu nama. Nampak tak? Lepas tu barang siapa kawak mu tolong sipang WB ni. Nampak tak? Hanya soh pembelian dalam titi Angah sahaja. KS Biker Shop HQ ataupun bos kita satu. Okey, ni Angah tunjuk dalam titi dekat ni shop Angah, apa platform Angah. Kalau ada hok bawah app beg kuning tu boleh tekan situ. Kalau tak ada boleh pergi kat kedai Angah. Nampak lagi, nampak? Lepas pada tu kamu tekan je produk kopi moringa apa susu kami pakai. Sekejap Okey, kamu tekan sini, tekan beli sekarang. Perasan tak tambah nota bawah? Nota. Ada apa? Tekan add nota ni. Mereka letak nombor phone dua. Sebab bila kita cabut dalam live kat lagi, akan call salah satu nombor lah. Apa kita call dua-dua. Selalu salah satu dak akak kita kira pemenang juga. Hak tak tengok live pun kita kira pemenang. Tapi kita nak cabut adil lah untuk dalam live lah. Kita tak ambuh takut lagi orang kata kis penipuan apa kan. Sebab apa Angah suruh top add nombor 2? Sebab ia akan sapa ke kita lagi. Ni dapat perasan Angah tengok. Okey, bila mu add nota tadi tu ia akan mu kena top paling kurang 2 nombor. Ni nampak. Ni Angah bela dah ni. 1 dan juga 2 ni kat anak panah. Jadi kat kita akan ada nombor 2 ni untuk kita call lagi. Jadi faham tak? Kalau tak faham boleh komen lah. Hak betul CB kita dah jalan. Baik, buat pembelian tu. Jangan fikir lama, tunggu. Baik.